Ada lah. Ini Bukit Kandis. Bukit Kandis ada. Ini kalau Bukit Kandis. Siapa dulu kan? Dekat Tersembahan dia bang. Jalan kini lah. Tepi-tepi tu jalan. Surau Kampung Bukit Kandis. Ada geduk situ. Lama saya tak tengok geduk. Dengar je tu kan. Geduk tu apa benda? Geduk tu tabuk. Ada dengar je. Berbunyi. Apa dah gambar ni? Dengar je. Laluan tepi sungai tak ada kedai makan. Ada satu tapi bukan tepi sungai. Dalam sikit. So tak nak lah. So nak cari tepi sungai. Tapi tak ada nampaknya kawasan ni. Kedai ada. Buka. Kedai ada tapi tak buka. Naik jambatan balik. Bukit Besar. Kat mana? Kedai nasi dagang. Losong ni. Di Losong. Zul tak pasti nama apa kedai ni. Dia tulis kat luar tu nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak. Di Losong. Nama dah dia. Semestinya Zul order nasi dagang. Nasi dagang. Banyak tempat dah pergi cari kedai tepi sungai lah kononnya tak ada. Tapi Zul order nasi dagang lah kat sini. Nasi dagang. Lepas tu semestinya nasi dagang. Tak ada kedai di tepi sungai. Ada kedai di Losong ni je. Lepas tu Zul minta air kosong panas. Zul masukkan koko ni. Koko ni tampuk gula sikit mungkin lah. Sebab dia tak manis pun. Mak api tinggal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok dekat OKU ada tong ikan, tong nak